Lepas jumpa Cik Ikas, dia bagi saya pilihan, 3 pilihan. Sama ada, dia mula tanya saya macam-macam soalan lah, tanya saya. Jadi dia tak adalah bagi jaminan 100% yang yang kes saya ni boleh diselesaikan. Tapi dia bagi saya 3 option, sama ada nak lepas Bank Kerapan menggunakan kaedah ini, section itu, ataupun lagi satu section. Ada 3. Jadi saya bagi tahu dengan dia, saya tak kisah mana-mana. Dia cakap awak kena buat pilihan. Jadi saya cakap saya ambil pilihan yang biasa lah. Yang mungkin lebih mudah untuk dilepaskan. Jadi kita setuju dan Cik Ikas pun mulakan proses. Tapi lepas perjumpaan tu, sewaktu perjumpaan tu, dia pesan lah, dia bagi tahu jangan buat kerja ni separuh jalan. Kalau nak buat betul sampai habis. Sayang awak bagi duit kat saya, tapi kan awak buat urusan tak habis. Sebab saya cuma boleh buat dokumen, tapi semua maklumat ni daripada awak. Kalau awak tak bagi saya dokumen, apa maklumat, jadi saya tak dapat buat apa-apa dokumen untuk hantar ke sana. Jadi perlukan kerjasama, sebab dia cakap ramai yang buat kerja ni separuh jalan lah apa semua kan. Jadi saya cakap saya committed. Saya committed nak selesaikan masalah ni. Jadi kita proceed lah benda tu.